Kalau nak cari serunding kapur laut dengan keropok ori ikan tambal daripada Terengganu, boleh mari dekat Kedah Kak Su dan Amy Keropok kat Pasar Jelawat. Okay, tadi aku janji aku cakap nak pergi Jelawat lama kan, nak cari serunding. Okay, sekarang ni aku dah sampai. Punya payah nak cari parking, pusing. Berapa kali pusing dapat parking juga. So, jom teruskan misi kita nak cari serunding. Dapat parking kat situ. Jom kita terus lah. Ni dah sampai kat depan lah. Sini dia macam kalau kat Taipei macam pasar cakap jering lah. Dia jual makanan, dia jual macam-macam lah. Ada macam ni, ada baju, ada kopok, macam-macam lah. Makanan siam, Narita. Sedap lah dia. Nanti nak wayak sahaja. Beras siam, macam-macam lah. Tudung. Ni sebahagian daripada pasar dia dah. Wudu. Macam tu. Kosmetik, semua ada. Itu pasar, pasang pasar. Itu pasar basah. Ini pasar kering. Serunding. Tengok. Macam kawasan sini sekitar dia kedai-kedai macam-macam lah. Dia makan, ada kedai runcit, ada kedai emas. Jual-jual tepi ni. Serunding Suzana. Ni ayam, ni daging. Ini dia lagi, banyak sini serunding. Pek yang kecil-kecil pun ada. Tu boleh pilih. Ini nak jalan-jalan dulu tengok. Boleh. Kita jalan-jalan dulu. Belah kiri sekali lah. Okey, alright. So macam-macam ada. Ini hok boleh dah kedok. Nak cari sos pecicah, keropok, semua ada kat sini. Feel free tu beli je. Semua ada. Interestingly rempah pun ada. Tengok. Rempah kerutuk, rempah kari daging. Bau dia harum ah. Jemput ya. Biasa macam-macam ada sini. Syok. Sebab aku kaki masak, kaki makan. Dah. Aku tunjuk kat korang. Antara kopok yang ada kat sini. Ini kopok jenis macam ni. Ini kopok jenis batang-batang. Ini yang kopok baby, halus rasanya ni. Few types lah. Macam jenis. Pilih je. Sos pecicah pun ada. Sos pecicah ada. Budu pun ada. Ni favourite ni, jeruk ni. Jeruk pun ada. Macam gila duduk sini. Gila duduk sini, semua kerja nak rasa nak beli. Mampus. Macam-macam ada, buah pun ada. Ni aku dekat bahagian tengah-tengah pasar ni. Lagi rancak macam-macam benda. Tadi aku cakap nak cari buah. Sini macam ada buah kan. Kita tengok. Jom keluar. Ada buah apa? Pelam. Cili kampung. Jambu tu. Ni ada jambu ni. Ni jambu. Hari kita nak jambu.
Jambu tak ada biji. Jadi ni Wani kata nak cari jambu jumpa. Ni kat tengah, bahagian tengah pasar. Tadi dah beli jambu, jalan-jalan lagi. Ni ada buah lagi. Ada grape. Buah-buahan ni. Jering, kemasing. Kemasing tu. Layan. Ini kosmetik. Ni bahagian kosmetik ni tak ada apa lah di sini. Oh, budak sejuk. Ni dia rupa budak sejuk kalau hangpa tak tahu. Jumpa lah. Ni sekilo daging. Ni sekilo ayam. Ni mak aku punya kerja ni. Dia pesan ayam, belilah ayam sekilo, daging sekilo. Tak lah. Macam sini mampu. Pik-pik ada. Ni semua kuih siam. Hak ni ada. Hak ni popiah ni pun ada. Buat ni klasik Kelantan ni. Dia selagi. Dodol. Tak tahu tanya ada inti apa benda. Satgi tak tahu inti. Repek. Semua sama? Sama. Ni apa? Ni ikan juga. Ikan. Mampu dah berapa nak kena tu. Macam-macam beli mampu. Baru Jom. Saya bagi 6 lira. Eja. Akak tak balik, saya boleh buat post juga. Nanti akak bayar harga barang dengan betul je. Pembusukan tu saya tangga lah semua. Bagus. Bagi nombor. Nak cari serunding kapur laut dengan kopok lori ikan tambal daripada Terengganu, boleh mari dekat kedai Kak Su dan Amy Keropok kat Pasar Jelawat. Nanti kalau nak kenal, tengok grill, ada grill warna merah deh. Pakat marilah kau. Okey, terima kasih. Boleh post eh? Boleh. Halah. Settle dah. Pengembaraan mencari serunding daging. Asalnya cari serunding daging, dah tambah serunding ayam pula. Lepas tu dah tambah macam-macam benda. Tapi everything dah sorted, everything dah settle. And dapat juga contact number akak tu. Apa? Kak Su? Kak Su. Sebelum ni memang sebelum ni duk pernah beli dekat jiran dia. Dan pernah juga beli dekat dia lah. Tak ingat lah. Tapi dekat kat situ lah. So senang lah. So katalah tak payah datang. Dia kata dia boleh adjust untuk postage. Okey lah, lega kan ni. Senang lah kalau nak order. Itulah. So misi pencarian serunding aku rasa dah lulus, dah settle. So tadi masa aku video call mak aku, sebab tadi mak aku ada tanya pasal serunding ayam tu, yang tambah ayam tu, and apa benda tu, popiah serunding. Lepas tu bapak aku nak tanya, gulai kawah tak ada? Ni nak cari gulai kawah pula ni. Lagi video seterusnya lah. Video ni aku nak end lah. So the next video aku nak pergi Z gulai kawah, tengok dia ada lagi tak gulai kawah, ataupun nak kena order ke macam mana. So tak tahu lagi. So aku nak wrap this video lah. So kepada yang baru tu di channel, jangan lupa like, share, follow, komen. Jom misi seterusnya mencari gulai kawah. Z gulai kawah pula. Bye.